Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan secara ringkas bagaimana kita boleh menggunakan Notebook LM untuk membantu kita dalam membuat sorotan literatur ataupun sorotan kajian lepas ataupun literature review dengan lebih efisien dan juga berkualiti. Jom kita tengok. Pergi ke Notebook LM, kemudian start a new notebook ataupun mulakan yang baru, upload sahaja artikel-artikel anda. Seelok-eloknya kita label cantik-cantik macam itulah. Kemudian pergi ke configure notebook, tekan custom dan kemudian kita custom. Contoh, respond at expert level with technical details. Kemudian kita suruh dia verify your sources atau information. Jangan merapulah. Kemudian yang penting sekali, cite all sources in APA edition. Kemudian pastikan semuanya diletak di dalam argument. Yang ni nanti saya letak di ruang komen, anda boleh copy. Untuk respon tu tekan long so that dia boleh panjang sikit lah kan. Tekan save, kemudian di tengah ni kita prompt. Provide a literature review matrix for all the articles covering key findings, implication dan limitation. Yang tu kita boleh tambah. Contoh di sini saya ada beberapa artikel. So dia dah susun cantik-cantik mengikut artikel yang kita dah ada tu. Siap sekali dengan di APA semua tu. So kita boleh check secara menyeluruh lah nanti artikel per artikel. Yang ni bagus untuk sorotan kerana kita boleh semak sama ada sumber tu betul ke tidak. Dan kalau nak prompt dalam bahasa Melayu pun boleh. Selamat mencuba.